Pernah tak korang tengok bunga yang boleh tukar warna? Ya, memang wujud bunga hydrangea ni sangat unik dan misteri. Hari ni biru, esok lusa mungkin dah jadi pink atau ungu, nampak macam majik, kan? Tapi sebenarnya, ada rahsia besar di sebalik keindahan yang memukau mata kita ni. Macam mana agaknya satu bunga boleh jadi pelbagai rupa? Jom kita bongkar misteri alam ni bersama-sama. Anda pasti terkejut. Kuncinya terletak pada sesuatu yang sangat asas. Tanah tempat bunga ni tumbuh. Ya, tahap pH tanah itulah yang memainkan peranan penting dalam menentukan warna bunga hydrangea yang kita nampak. Kalau tanah tu berasid, bunga akan menghasilkan warna biru pekat dan cantik. Tapi, kalau tanah tu bersifat alkali, warna pink manislah yang akan muncul. Jadi, ini bukan sihir atau majik. Tapi sains, mineral aluminium dalam tanah berasid akan diserap oleh akar bunga dan inilah yang menyebabkan kelopak bunga bertukar jadi biru. Manakala, dalam tanah yang beralkali, penyerapan aluminium tu jadi susah. Sebab itulah bunga kekal dengan warna pinknya. Kita sendiri pun boleh cuba ubah sikit pH tanah kalau nak warna tertentu. Hebat kan ciptaan alam ni, penuh dengan kejutan sains yang betul-betul buat kita kagum.